sebelum ambil job, kita makan dulu tom yum seafood, nasi putih, telur dadah, teh ais, baru kita cari job. Ni job pertama kita daripada Bandar Baru Kelang ke Sungai Buloh. Kita tengok dia punya detail. Jalan Pasar ke Elmina. Tengok berapa jauh pick up macam jauh 13 kilo. Tak apa, dah terambil. Let's go. 13 kilo 20 minit. Okay guys, kita dah sampai di tempat pick up ambil barang di kedai buah. Kita nak kena hantar hari ni, nak kena hantar 2 kotak anggur, premium anggur. Kita tengok destinasi untuk delivery berapa jauh daripada tempat pick up ni. Berbaloi ke tak job kali ni? 35 minit 33 km. Kalau macam ni tak jam ni. Tapi tol RM3. Sebelum ni aku jarang claim duit tol ni. Kali ni aku kena claim dengan customer. Kalau tidak, pisang bye, rugi aku. Let's go. Okay guys, dah sampai di Elmina tempat delivery, area Elmina. Alright guys, dah sampai tempat dia. Punyalah sesat tadi, dia bawa dalam hutan pula. Baru sampai. Dah nak malam, maghrib. Okay guys, ni kotak yang kedua. Satu dia angkat. Dapat duit tu RM5, sepatutnya RM3 je. Alhamdulillah. Okay, dah settle. Total customer bayar aku RM20.70. Tolak commission SST RM4.47. Dapatlah bersih dalam RM16.23 untuk job petang ni.